Jom kita membaca bersama Teacher Ramiza. Adab makan. Mencuci tangan sebelum makan untuk kebersihan dan kesihatan. Makan dengan tangan kanan, sunnah Nabi dan tanda adab yang baik. Membaca doa sebelum makan. Seterusnya, makan dari bahagian yang terdekat, tidak menyentuh makanan orang lain. Dan tidak meniup makanan panas. Biarkan makanan sejuk secara semula jadi. Mengunyah dengan perlahan dan tertib, tidak gelojoh atau membuat bising. Tidak bercakap ketika mulut penuh. Menjaga kebersihan dan kesopanan. Membersihkan mulut dan tangan selepas makan. Gunakan tisu atau lap mulut dengan sopan. Bersyukur atas rezeki yang diberikan. Tunjukkan rasa syukur kepada Allah dan pemberi makanan. Alhamdulillah.